mihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi al-fadil, yang berbahagia ayahanda pengerusi majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, nazir dan seluruh pegawai-pegawai masjid, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana di malam yang begini mulia sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk di muka surat yang ke-48. Jika ditanya 28. Maaf, bertukar dengan pengajian sahalah. Muka surat yang ke-28. Abu Darda Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhum berkata, 3 macam mengagumkan saya sehingga aku tertawa, dan 3 yang menyedihkan aku hingga aku menangis. Adapun yang mentertawakan, yang pertama, orang yang panjang angan-angan hidup padahal ia dikejar oleh akan mati. Yang kedua, orang yang maut tidak lupa padanya. Dan yang ketiga, orang yang tertawa padahal ia belum mengetahui apakah Allah redha padanya atau murka. Adapun yang menangis, yang pertama, aku berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawannya. Yang kedua, memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. Dan yang ketiga, memikirkan kelak bila berhadapan kepada Allah, akan diperintah ke mana aku ini, apakah ke syurga atau ke neraka. Wal'ayazubillah. Para hadirin hadirat sekalian, para alim ulama ataupun para salafus salih, orang yang dekat dengan Allah, orang yang segala percakapannya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah, mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus salih, apabila dia bercakap berkenaan dengan dunia ataupun berkenaan dengan hari akhirat, satu gambaran yang kita nampak bagaimana mereka ini sentiasa berwaspada dengan ancaman Allah, dan mereka ini sangat cinta kepada Allah dalam waktu yang sama. Sebab itulah ulama seperti Abu Darda radhiyallahu anhu, seperti Salmanul Farisi,
ataupun Abu Dzar Al-Ghifari ridwanullahu alaihim ajma'in. Dia sebut kepada kita ada 3 perkara yang menyebabkan dia rasa kagum, dia rasa tertawa. Yang pertama, orang yang panjang angan-angan untuk hidup, padahal dia sentiasa dikejar oleh mati. Orang yang dekat kepada Allah, dia menganggapkan manusia yang seumpama ini adalah manusia yang sangat aneh. Dia buat sesuatu urusan dunia seolah-olah tidak ada dalam kepala dia bahawa dia akan meninggal dunia. Kadang-kadang ada kelompok manusia yang mengejar dunia. Mereka lupa kepada masjid. Mereka lupa kepada ibadah-ibadah yang lain. Hidup dia di waktu pagi, kalau tak baca surat khabar, sempit rasa dunia. Kalau tak baca Al-Quranul Karim, tak ada masalah, tak terasa apa. Padahal Al-Quran tak kena beli, surat khabar kena beli, paling-paling murah pun RM2. Tapi kalau tak baca akhbar, dia rasa serba salah, dia rasa ketinggalan, dia rasa dia tak mengetahui banyak benda. Tapi kalau dia tak baca Quran, dia tak terasa apa. Ini manusia yang seolah-olah hidup mereka tidak ada mati, sedangkan kematian ini sentiasa mengejar kita. Para hadirin hadirat sekalian, kalau umur kita 40 tahun, besok satu hari kita hidup, satu hari kita akan hampir dengan mati. Habis setahun kita masuk tahun baru, menandakan kepada kita 1 tahun kematian ini mengejar kita. Seorang yang beriman kepada Allah, yang dekat dengan Allah, dia akan faham perkara ini. Genap 1 tahun, baru ni kita tamat tahun Hijriah. Sekarang ini nak masuk penghujung Masihiyah pula. Kalau umur kita 40 tahun, kita melangkah kepada 41. Kalau umur kita 50, kita melangkah kepada 51. Kalau umur 75, kita melangkah kepada 76 tahun. Setiap tahun yang kita langkah adalah 1 tahun kita hampir dengan kubur, 1 tahun kita hampir dengan kematian. Kalau mati kita ni yang kita tak tahu, wallahu a'lam. Kalau umur kita 50 tahun, kalau Allah menentukan kita akan mati umur 52 tahun, maknanya bila kita melangkah 51 tahun, tinggal 1 tahun. Sepatutnya seorang manusia dia bertanya, apakah persiapan yang perlu dia siap untuk menghadapi satu alam yang kekal abadi, satu alam yang lama, satu alam yang tidak ada lagi nasib di sana. Bukan macam dunia. Hari akhirat tidak ada nasib. Siapa yang beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalannya ternyata banyak, maka bahagialah dia. Yang tidak beramal, maka duka citalah dia. Dunia Allah buat tidak begitu. Dunia, ada orang yang mencapai kejayaan yang besar di dunia, belajar tak tinggi tapi boleh jadi kaya raya. Ini nasib dunia. Ada orang isteri suami tak belajar apa, penoreh getah, penanam padi, tapi dia boleh melahirkan seorang anak yang sangat berjaya, seorang anak yang hebat, yang boleh jadi pemimpin, yang macam-macam. Kalau kita tanya dah keturunan mana dia,
Sepasang suami isteri duduk tanam padi dalam kampung, tak pandai menulis, tak pandai membaca, melahirkan anak yang boleh jadi pemimpin negara. Boleh jadi. Sebab dunia ada nasib, hari akhirat tidak ada nasib. Kehidupan hari akhirat ini bergantung penuh kepada amalan yang kita lakukan di dunia. Kalau banyak amalan yang kita buat di dunia, maka bahagialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila umur kita melangkah 1 tahun kepada 1 tahun yang lain, seharusnya kita mesti faham kita dekat dengan mati sudah 1 tahun. Tahun hadapan mari 1 tahun lagi, makin dekat dengan mati. Kerana kematian telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana persiapan kita untuk alam yang kekal abadi ini? Walaupun beberapa kali saya ulang, alam hari akhirat ini alam yang kekal abadi. Tidak ada lagi kematian di hari akhirat. Orang yang bahagia dalam syurga Allah, dia tidak akan berduka cita, bukan macam atas dunia. Minggu ni kita gembira, kita bahagia dengan keluarga kita, harta benda kita. Mungkin minggu hadapan kita akan diuji oleh Allah dengan duka cita. Mungkin isteri yang kita sayangi meninggal dunia. Mungkin suami yang kita sayang meninggal dunia. Mungkin anak kita yang kita sayang meninggal dunia. Mungkin harta kita yang kita kumpul banyak-banyak tiba-tiba disambung, dirompak, wal'iyazubillah. Mungkin hari ini kita sihat, bulan hadapan kita sakit, wal'iyazubillah. Ini adalah urusan Allah kepada dunia. Semua ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hari akhirat. Apabila kita hidup hari akhirat, kematian tidak ada. Kita dianugerah oleh Allah menjadi ahli syurga Allah. Kita doa kepada Allah. Duduk dalam syurga Allah, tidak ada lagi masalah. Dunia ini kita sebutlah mahligai bersama-mana, istana bersama-mana. Istana dia ada masalah cara istana dia. Ya. Ada raja-raja kita keluar waktu malam menangis di pasu bunga. Kenapa? Ini hidup di dunia. Siapa saja dia tak boleh lari daripada masalah. Sakit dia melanda siapa saja. Ada raja yang stroke. Ada raja yang kena penyakit kecil manis. Kalau nak kira kat makanan dia jaga ni habislah. Ada doktor peribadi, ada macam-macam. Tapi penyakit dia mari, dia tak kira siapa. Pakar jantung mati sakit jantung. Kawan saya di hospital Kota Baru, pakar bahagian kecil manis. Saya tengok dia kurus, saya kata kecil manis, doktor berapa? Dia mari basic, dia kata balik meta. Meta tak boleh baca, dia kata terbalik meta, dia kata. Dia pakar kecil manis. Ini naluri dunia. Adapun di hari akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia bila hidup dia tak akan mati, imma dalam syurga, imma dalam neraka. Dia tak mati. Ini harus kita faham. Bila kita duduk dalam syurga Allah, duduk dalam syurga Allah, tidak ada apa-apa masalah. Kita nak apa? Ya. Orang lelaki ni biasanya dia tua pun dia nak kahwin dua. Cakap pasal kahwin dua cerah mata belaka. Ini orang lelaki tabiat dia. Dia penakut pun dia suka cakap. Ada penakut. Nak dengar cerita ada orang penakut dia kahwin dua. Dia takut kepada isteri dia ni jangan main. Bunyi je suara isteri sebut takut dia. Tangan celah paha. Tapi akhir sekali dia kahwin dua. Bila dia kahwin dia nak buat macam mana? Otak dia berjalan. Dia balik dekat rumah, dia tanya isteri pertama. Dia kata, saya nak pakai orang gaji tak? Isteri dia seronok nak pakai. Dia kata ada seorang kesian dekat dia.
Kita ambil dia jadi orang gaji. Dia ambil buat balik. Yang dia ambil orang gaji ni isteri kedua dia. Dia letak dalam rumah dia. Habis satu tahap, letak dalam rumah. Maknanya dalam rumah dia ni dua-dua isteri dia ada. Dia fikir lagi macam mana nak buat giliran. Nak buat giliran, dia fikir lagi. Akhir sekali dia fikir, malam-malam kena bangun tahajud. Kena bangun tahajud. Dia ada 2 bilik. Isteri pertama tidur bilik ni, isteri kedua tidur bilik ni. Di ruang tamu ni dia hampas sejadah. Jadi bila dia keluar daripada bilik isteri pertama, dia nak masuk bilik isteri kedua, dia hampas sejadah. Dia bergerak, dia bunyi kerak, kerak, kerak. Dia set dalam kepala dia, kalau bunyi katil kerak, kerak, dia akan keluar terus daripada bilik, dia duduk atas jadah, dia terus at-tahiyatul mubah. Maknanya lama dah semayang. Ini tahiyat akhir. Lama semayang. Malam pertama dia keluar, dia masuk bilik isteri kedua. Dia duduk sekejap, bunyi katil kerak-kerak, dia pun terus keluar duduk atas jadah at-tahiyatul mubarak. Isteri dia buka pintu, oh, suami dia semayang tahajud. Selamat dia, alhamdulillah selamat. Malam kedua dia buat pula, bangun tahajud, bunyi pula katil, dia lompat keluar duduk pula at-tahiyatul mubarak. Duduk atas jadah. Isteri dia keluar, kerap bangun malam, biasa tak pernah bangun. Ini tiap-tiap malam bangun tengah malam. Kena malam ketiga, isteri dia ni bangun perlahan-lahan. Dia bangun slow, dia buka pintu, tengok sejadah saja ada. Sejadah saja ada. Ini orang penakut kahwin. Isteri dia buat suara, dia buat. Dia terkejut tu, dia lompat keluar. Dia tengok isteri dia ni duduk cekak pinggang dekat sejadah. Dia keluar saja pintu, at-tahiyatul mubah, sambil berdiri. Sebab apa? Ini dunia. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sebut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah Subhanahu wa taala dia tarik semua perasaan yang ada dalam diri manusia, ditarik oleh Allah. Isteri bila dia tengok suami dia duduk dengan bidai, alhamdulillah kamu boleh bersama-sama dengan bidadara. Penyakit tak ada, apa benda tak ada sebarang masalah, tidak ada. Ini adalah urusan hari akhirat. Tetapi perjalanan manusia di hari akhirat ini perlu kepada amalan yang kita lakukan di dunia. Sebab itu bila umur kita melangkah 1 tahun demi 1 tahun, kita kena tanya, apa persiapan yang telah kita lakukan untuk kita berpindah ke alam akhirat berbanding dengan persiapan yang kita lakukan di dunia. Dunia ni macam-macam persiapan kita nak buat. Ada orang simpan duit kerana apa? Simpan untuk hari tua. Berapa kali kita simpan, kita buka satu akaun untuk kehidupan kita hari akhirat. Kalau di dunia dulu kita bekerja, target kita ada pencen. Hari tua kita boleh makan pencen. Berapa kali kita fikir supaya hari akhirat kita ada pencen. Allah Subhanahu wa taala buka pekerjaan kepada kita di dunia ini yang menyebabkan kita layak menerima pencen di hari akhirat. Sedekatun jariyah, ini pencen hari akhirat. Selama mana sedekatun jariyah yang kita laburkan di dunia, itulah habuan kita di hari akhirat secara berpanjangan. Anak-anak yang kita didik dengan didikan Islam, diajar dengan baik, anak-anak kita ini dia akan jadi harta pencen kita di hari akhirat. Wa waladun yad'ulah, anak-anak yang tidak putus-putus sentiasa berdoa kepada dua ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Ilmu yang kita ajar,
Kitab yang kita tulis, yang kita karang, buku-buku yang kita buat, yang kita tinggalkan di dunia. Seramai mana manusia membaca buku yang kita tulis, itulah dia pencen kita di hari akhirat yang datang tidak putus-putus. Malam ini kita belajar kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Samarkandi. Berada di alam barzakh. Kitab Tanbihul Ghafilin menjadi rujukan kepada umat Islam seluruh dunia daripada zaman dia hidup sehingga kepada hari ini. Dan saya yakin ilmu ini berkekalan sampai hari kiamat. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali, kita baca Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita baca tafsir Qurtubi, Tabari dan seumpamanya. Cuba kita bayangkan bagaimana mereka mendapat habuan pencen di hari akhirat. Mengapa mereka pencen banyak? Kerana mereka fikir banyak. Sebab itu pada malam ini disebut kepada kita Abu Darda radhiyallahu an, Salmanul Farisi radhiyallahu an, Abu Zar Al-Ghifari. Ini adalah manusia yang menjadi model kepada kita, yang sentiasa berfikir masalah hari akhirat. Sebab itu dia sebut 3 benda yang melucukan. Ada benda manusia ini dia kejar kebendaan dunia, seolah-olah dia rasa dia tak mati, sedangkan mati ini makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Mati mengejar kita setiap masa. Itu yang pertama. Yang kedua disebut orang yang lupa terhadap maut, padahal maut tidak pernah lupa pada dia. Para hadirin sekalian, saya sendiri kadang-kala bila nak bercakap benda macam ni mari rasa gerun. Dalam hidup kita ni jarang kita ingat pada kematian. Cuba kita renung hari ni berapa kali kita ingat pada mati. Daripada pagi subuh kita bangun sehingga sekarang ini berapa kali kita ingat pada mati. Alhamdulillah malam ini kita datang, kita buka Tanbihul Ghafilin. Kita belajar kitab. Mudah-mudahan ada masa kita ingat pada mati. Orang yang tak datang mungkin langsung dia teringat pada mati. Bila teringat pada mati inilah menyebabkan manusia ini melakukan macam-macam perkara yang sangat aneh, yang melucukan, kata tuan kitab kita. Kadang-kadang manusia umur 80 tahun kalau bercakap pasal dunia ni cerah mata. 80 tahun dah umur, mungkin besok dia mati, mungkin besok. Ada manusia yang sakit tenak, duduk atas katil sakit 2-3 tahun dah sakit atas katil. Pernah saya pergi ziarah, saya tak nak sebutlah di mana-mana. Bila saya pergi, dia pernah tanya saya, ada orang nak jual tanah dalam bandar. Sahabat-sahabat sekalian, dia tak boleh bangun dah atas katil. Memang harta dia banyak, saya tahu. Dia tanya lagi, ada orang nak jual tanah dalam bandar, tanah murah-murah. Nak jual dalam bandar, ada orang yang takut ada orang yang terdesak nak duit ke macam mana. Dia masih tanya, dia tak bangun. Dan tanah dia dah banyak. Saya mengiling kepala. Tanah dia dah banyak. Kalau keluar daripada mulut, tolong ambil tanah saya 2-3 ekar, buat mahak tahfiz. Alhamdulillah. Ini dia nak beli lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Sebab apa? Kadang-kadang manusia bila dia tak ingat pada mati, ada sampai satu tahap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu hati dia. Walaupun dia sakit, dia teringat pada mati. Sedangkan mati tidak pernah lupa pada dia. Mati apabila ditetap oleh Allah ajal dia tahun sekian-sekian, malakul maut tidak pernah lupa. Kematian pasti akan datang. Yang ketiga disebut orang yang tertawa padahal ia belum mengetahui apakah Allah redha padanya ataupun Allah murka. Ini juga kalau kita muhasabah kepada diri kita.
Kadang-kadang bila kita bertemu dengan rakan-rakan, sahabat handai, memang kita bergelak ketawa. Bergelak ketawa. Bercakap satu pasal kita gelak ketawa, bercakap tajuk ini kita gelak ketawa, bercakap pasal itu gelak ketawa. Ini kita manusia. Gelak ketawa. Sedangkan kita belum pasti lagi apa yang kita buat pada hari ini imma diredai oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ini banyak kita lupa. Sebab itu tambihul ghafilin, peringatan kepada orang yang lupa. Peringatan kepada kita. Gelak ketawa tak apa, gelak ketawa. Adakah yang kita gelak ketawa, kita pasti amalan kita hari ini diterima oleh Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini lebih banyak daripada amalan yang sia-sia yang kita buat. Percakapan, tutur kata yang kita tuturkan melalui mulut, adakah yang baik lebih banyak daripada benda yang lara? Kita baca Quran berapa patah hari ini? Kita berbuat kosong banyak mana? Kita muhasabah, kita tanya. Sebab itulah Abu Darda radhiyallahu an mengatakan manusia ini melucukan. Pelik manusia. Dia boleh tertawa, dia boleh lupa pada Allah, dia boleh bergelak, sedangkan dia tidak tahu Allah redha ataupun tidak redha kepada amalan yang dia lakukan. Yang kedua, perkara yang menyebabkan dia menangis. Yang pertama, berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rakan-rakannya. Dia menangis sedih. Kerana apa? Berpisah dengan orang yang soleh. Maknanya mereka ini sangat gembira kalau boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang baik. Kita ni dalam kehidupan kita, kawan kita yang kita baik dengan dia, yang kita rapat dengan dia, mana ramai orang yang baik yang mengajak kita kepada syurga Allah ataupun sahabat yang melalaikan kita. Sahabat-sahabat Nabi, dia ingat benda ni. Dia ingat. Sebab sahabat handai ini adalah faktor yang sangat besar yang menentukan persekitaran kita, yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang lara, kita boleh jadi lara. Kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang baik, kita boleh jadi baik. Allah buat manusia begitu. Kita berkahwin dengan orang yang baik, kita boleh jadi baik. Terutama sekali pasangan wanita. Orang perempuan ini biasanya dia ikut suami. Kalau kena suami yang baik, alhamdulillah, syukur pada Allah, suami boleh pimpin dia ke jalan Allah. Kalau jumpa dengan suami yang tak baik, daripada bertudung, cabut tudung. Tercabut tudung. Kawan saya yang belajar Universiti Al-Azhar sekali, waktu duduk belajar dulu, seorang perempuan dengan pakaiannya bagus sampai dia pakai niqab, jaga agama. Balik-balik pasangan dia dicari oleh keluarga, akhir sekali dia berkahwin dengan seorang kontraktor. Kerja dia, bukan semua kontraktor tak bagus, tapi kebetulan suami dia tak bagus. Jumpa dengan saya dulu, daripada pakaian dia, Masya Allah, saya pun segan. Kadang-kadang jumpa dengan saya pakai kain belah lebih daripada lutut lagi, naik ke atas, terbelah. Jumpa saya, dia lari, mengiling kepala saya. Faktor musahabah, persahabatan kita, kahwin, pasangan. Berapa kali kita pernah fikir benda ni, kita nak cari sahabat-sahabat yang baik. Ada setengah manusia ini, bila ada orang yang baik, dia bermusuh dengan orang baik. Dia pandang serong kepada orang yang baik. Apa ni orang ni Pok Haji, pakai kepiah, lepas masjid, lepas masjid menyampah. Ada manusia macam ni.
Tapi kalau dia jumpa dengan orang yang minum arak, dianggap moden. Dia jadi macam barak. Pergaulan lelaki dan perempuan yang tidak ada batasan, batas sempadan apa semua sekali, dianggap moden. Dianggap moden. Tempat moden, hotel, bukan masjid. Bukan rumah Allah, bukan tempat ibadat. Tapi tempat moden ini majlis-majlis keraian di hotel-hotel yang besar. Duduk di bilik-bilik VIP dan seumpamanya, berkawan dengan grup-grup VIP. Kalau hati kita ini terdetik perkara yang seumpama ini, memberi gambaran kita bermain-main dengan kehidupan dunia. Dan benda ini benda yang sangat melucukan manusia. Sedangkan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, dia menangis bila berpisah dengan sahabat yang lain, yakni sahabat yang baik. Yang kedua, memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. Yang menyebabkan para alim ulama menangis bila dia ingat mati. Bukan masalah mati. Mati ni semua orang mati. Nabi wafat, Fir'aun, Qarun mati. Kita meninggal dunia. Tidak ada siapa yang kekal di atas muka bumi Allah. Tapi masalah sakaratul maut, mati yang datang kepada kita ini dalam bentuk yang macam mana? Sebelum daripada ini, pengarang kitab kita ini, Abu Lais As-Samarqandi, dia sebut kepada kita bagaimana kematian seorang yang soleh yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamparan daripada taman syurga Allah, sehingga orang yang nak mati dia minta dengan malaikat supaya dipercepatkan kematian. Dia nak tinggal alam dunia yang fana, dia nak melangkah kepada alam hakiki yang kekal abadi, yang baqa. Dunia ni menipu. Semua menipu dunia. Manusia tahun kulit dia terik. Orang lelaki gila kepada wanita. Kenapa? Kerana comel. Ada orang gila kepada orang umur 80 tahun? Tak ada. Gila kenapa? Orang perempuan ini umur 20-an. Orang perempuan gila kepada orang lelaki, mabuk. Kenapa? Umur 20-an. Segak. Masuk 30 berkedut sikit. Jenuh cari ubat. Cari ubat sana tak jadi, cari ubat sini tak jadi. Ubat ni menipu juga. Menipu. Waktu kempen jangan main lah. Nak suruh jadi putih buat macam ni. Nak putih ku putih ke apa ke, hok hitam pakai tetap hitam. Tak sedap cakap lah. Umur 30 kita pakai, naik 40 berkeduk pipi, tak sedap cakap lah. Menipu kita. Masuk 50 cuba pakai lagi. Orang tengok lain macam. Masuk 60 orang kata hai keluar tanjung rambutan ke dia. Cuba pipi kita umur 60 tahun, kita bubuh gicu sikit biar merah sikit umur 60. Cuba. Cuba buat tahu. Dia jadi lain macam. Masuk umur 70 kita bubuh, orang kata confirm orang gila. Manusia tu sendiri Allah buat penipuan, nipu. Dia tak boleh pergi. Rumah kita buat setahun rumah baru, masuk 2 tahun second hand. 3 tahun dia tangga ada cak dia, mula ada elektrik bermasalah, paip air bermasalah, bocor sana bocor sini. Masuk 5 tahun bocor pula atap. Masuk 6 tahun busuk dah kapek apa semua sekali. Dulu kapek baru. Kita ada kebun, tanam kebun durian macam-macam, D26 lah apalah, tanam 5 tahun mengeluarkan buah. Masuk 10 tahun dahan dia jatuh dah. 15 tahun mati. Kita buat kebun, makin luas kebun makin pening kepala. Ini dunia.
Semuanya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dunia adalah permainan. Dunia adalah lalai. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah kemegahan manusia sesama manusia. Kita bermegah. Kamu gaji berapa? 5,000. Oh, saya 5,500. Mari seorang lagi saya 6,000. Mari seorang lagi 10,000. Mari seorang lagi, mai apa gaji-gaji? Saya bisnes. Saya dapat 100,000 sehari, bukan sebulan. Mari korporat besar lagi. Oi, saya dapat 1,000,000. Manusia dia berbangga-bangga perkara dunia ini. Tapi semuanya menipu. Ada orang income dia 1,000,000 sehari, dia makan ke 1,000,000 sehari? Dia duduk simpan begitu je. Dia makan nasi sepinggan macam kita juga. Sebab itu kita jangan rasa pelik kalau kita duit tak banyak. Dia makan nasi sepinggan je. Orang duit 2 juta, dia tak boleh makan 4 pinggan. Sepinggan macam kita je. Rasa pelik lah. Kalau dia kebun banyak, sebenarnya bila kebun lagi banyak, lagi sakit kepala. Kena jaga lagi banyak, pekerja lagi banyak. Macam rumah lah. Kalau rumah kita kecil, lampu ni ada 4 biji je. Setahun sekali kita tak tukar. Cuba rumah besar, lampu kita ada 1,000 biji dalam rumah. Hari ni dia mampu hujung sana, lusa dia bahan tanah sebelah sana. Duduk 2 hari sebelah sana, duduk kena tukar sebelah sana, duduk sekejap melentuk sebelah sana. Makin besar, makin bermasalah. Kerana apa? Dunia ini merupakan penipuan, merupakan permainan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Mengapa Allah jadikan permainan? Supaya manusia ingat yang kekal abadi, iaitulah hari akhirat. Bila kamu dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syurga Allah, syurga dia tak ada lapu dia tiba-tiba syok, tiba-tiba terbakar, tiba-tiba mati, tak ada. Air dia tak main dah pahit-pahit ni, tak ada dah. Yang kekal abadi iaitulah hari akhirat. Sebab itu diingatkan kepada kita oleh syekh kita, kena ingat bila kita nak mati, masalah sakaratul maut yang datang kepada kita. Jangan sampai tahap bila kita nak mati, malaikat bawa datang hufratun min hufarin nar, lubang daripada lubang neraka Allah, yang menyebabkan kita tak nak mati, kita bertepik-tepik waktu mati. Wal'iyazubillah. Orang yang nyawa dia mati dalam keadaan senyum, dia boleh mengucap syahadah dengan baik. Ini yang kita mahu. Yang ketiga, memikirkan kelak bila berhadapan dengan Allah, akan diperintahkan ke mana aku ini, apakah ke syurga ataupun ke neraka. Para hadirin sekalian, ini adalah perkara yang paling besar. Hari ini kita belum meninggal dunia, ibu bapa sekalian. Sama ada kita orang muda, kita orang tua, kita masih hidup. Allah masih anugerahkan kepada kita nyawa, kita boleh bernafas, kita ada lagi roh. Cuba kita renung sebelum daripada malakul maut datang. Cuba kita renung. Kita ini layak untuk masuk syurga Allah ataupun tidak layak? Kita ukur di sudut amalan. Memang kita masuk syurga Allah dengan rahmat daripada Allah. Cuma kita lihat secara zahir, agak-agak kita ni ke syurga ataupun ke neraka Allah. Kita renung. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan sekejap.
Para hadirin hadirat sekalian, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul hayawanat, ya'ni al-bahaim, ma ta'lamuna minal maut, ma akaltum lahman saminan abada." Andaikan binatang-binatang itu mengetahui tentang mati sebagaimana yang kamu ketahui, nescaya kamu tidak dapat makan daging binatang yang gemuk selama-lamanya. Para hadirin hadirat sekalian, Rasulullah nak cerita bagaimana kematian ini merupakan satu perkara yang sangat menakutkan. Yakni menakutkan bagi orang yang ibadah mereka tidak banyak kepada Allah, derhaka mereka kepada Allah ini terlalu banyak. Memang kematian ini merupakan satu perkara yang sangat menakutkan. Orang yang soleh, yang beriman kepada Allah, dia cinta kepada mati. Sebab itu Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna dia gariskan dalam Usulul Ishrin dia, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah merupakan cita-cita yang paling tinggi. Dia bercita-cita untuk mati di jalan Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tahu bila dia mati, maka tamaklah kewajipan dia untuk berjihad, tamaklah pengabdian diri dia kepada Allah. Dia akan berpindah ke satu alam
yang bebas sebebas-bebasnya. Manusia tidak diikat dengan ibadah lagi dalam syurga. Manusia tidak diikat dengan hukum hakam. Nak minum arak boleh minum sebanyak mana kamu nak minum dalam syurga Allah. Bahkan Allah alirkan dalam syurga ini satu anak sungai daripada arak. Ada min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada satu anak sungai yang dihidang oleh Allah yang sangat lazat, iaitulah aliran anak sungai daripada arak. Minumlah kamu nak minum banyak mana kamu tak mabuk, dan arak ini arak yang sangat lazat. Itu dalam syurga Allah. Kita tak diikat dengan sebarang ikatan oleh Allah, dan hidup kita lahyal hayawan. Ibarat bebas sebagaimana binatang-binatang. Kita nak buat apa kita boleh buat, kita nak bebas macam mana kita boleh bebas. Dalam syurga tidak ada lagi harta orang lain. Yang ada semuanya milik kita, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh, dia bercita-cita untuk bertemu dengan Allah paling cepat. Ini orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setakat itulah kuliah kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah selepas daripada ini kita akan sambung lagi bab ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Para hadirin hadirat sekalian, sebelum daripada kita berhenti, satu makluman, besok saya atas nama Kompleks Dakwah Islamiah kepada Masyarakat Bukan Islam, yang kita sama-sama menyumbang sebelum daripada ini, besok kita mengadakan satu seminar di peringkat kebangsaan yang kita buat di kediaman Menteri Besar Selangor di Shah Alam. Kepada para hadirin hadirat yang ada masa lah, program ini sangat baik kalau kita pergi, kerana ada 3 kertas yang akan kita bentangkan, dan ketiga-tiga ini merupakan ilmu yang baru bagi kita, terutamanya dalam ilmu dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Satu kertas yang saya sendiri bentang, iaitulah garis panduan sejauh mana kita boleh berinteraksi dalam perkara agama orang bukan Islam. Orang Cina dia sambut tahun baru, macam mana Islam ini membenarkan, batasan macam mana, difabali dan seumpamanya. Kita hidup dalam masyarakat majmuk, kadang-kadang kita kabur dalam perkara ini. Apa benda yang kita boleh buat, majlis macam mana yang kita boleh hadir, dan majlis yang macam mana, perayaan yang macam mana yang diharamkan dalam agama kita untuk kita hadir. Dan bila agama kita ini menghalang, melarang kajian yang saya buat, orang bukan Islam juga dia tak seronok untuk kita hadir. Ini satu benda yang kita kena faham. Orang kita ni kadang-kadang kita ni lebih sudu daripada senuk. Istilah bahasa kita. Kadang-kadang macam orang Cina sebagai contoh. Dia ada waktu perayaan orang Cina, dia ada majlis makan malam di kalangan mereka. Majlis makan malam ini perkara ibadah. Dia puja nenek, roh nenek moyang dia puja. Islam mengharamkan kita pergi. Kita tak boleh pergi dan kita tak boleh makan bersama dengan mereka. Bila kita tanya orang Cina, rupanya orang Cina yang beragama Buddha, dia juga sangat tidak bersetuju kalau ada agama lain yang campur tangan dalam perkara ini. Sebab tu Islam pun melarang dan dia pun tak suka. Jadi kita kena tahu mana batas sempadan yang boleh kita hadir, mana yang boleh kita hadir. Jadi kertas ni saya yang bentang. Kertas yang kedua akan dibentang oleh Dr. Ang Wang Seng. Ini daripada agama Buddha, tapi dia dah masuk Islam dan dapat PhD pun, maknanya ilmu dia mantap. Dia akan cerita orang Cina ni dia nak dengar apa benda daripada Islam, dan apa benda yang boleh menarik pandangan orang Cina untuk dia masuk Islam. Benda mana? Sebab kita dakwah orang bukan Islam, kalau kita ajak dia jom masuk Islam, dalam Islam ni ada puasa, sebulan kena puasa, kena pergi ke Mekah habis 10,000 15,000, kena bayar zakat, sampai mati dia tak masuk Islam. Dia ada benda, ada teknikal dia yang perlu kita kena bercakap, dan kaedah dia. Jadi yang agama Buddha akan dibentangkan oleh Dr. Ang Wang Seng, agama Hindu akan dibentangkan oleh Ustaz Fitri daripada Perkim,
Jadi program ini sangat baik kalau muslimin dan muslimat, terutama sekali generasi muda, kalau dia ada masa, dipersilakan daripada jam 8 sehingga kepada jam 3 petang. Tengah hari kita ada sediakan makanan, insya-Allah. Saya jemput hadir lah, sebab program ini saya yang bertanggungjawab untuk buat. Dan program seumpama ini kita buat merata-rata. Kita pernah buat di Johor, kita buat di Melaka, kita buat di Pahang, dan ada program yang kita buat ini kepada orang bukan Islam, macam seminar kepada orang Cina, seminar kepada orang India. Kita buat di bawah ni. Saya sebut benda ini, para hadirin hadirat sekalian, saya nak maklumkan bahawa kos untuk kita buat program ni agak besar. Tapi program ni tak ada orang yang buat. Jadi saya ambil tanggungjawab bersama dengan NGO-NGO lain. Kita yang menganjurkan program ini sebagai satu agenda yang baru dalam negara kita untuk kita menarik masyarakat bukan Islam ini. Paling kurang biar dia faham Islam dan jangan dia bermusuh dengan Islam. Ini yang berlaku, kadang-kadang dia bermusuh dengan Islam. Dia tak tahu apa. RUU 355. Benda ini dia zero, dia tak tahu apa benda. Dia lawan dengan bodoh begitu ya. Kita tanya apa benda dia tak tahu. Jadi kita nak supaya dia tahu. Dia tahu Islam ni apa benda, apa keistimewaan Islam, apa kelebihan yang ada dalam agama Islam. Biar dia tahu. Dia tak nak masuk Islam, tak apa, tapi jangan bermusuh dengan Islam. Ini yang seminar yang kita buat, dan alhamdulillah pada hari ini menampakkan kepada kita, alhamdulillah banyak individu-individu yang masuk agama Islam, mereka beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita rasa sangat menariklah. Cumanya saya nak sebut, kita sekarang ini dalam langkah kita untuk kita menyebarluas ajaran Islam kepada masyarakat bukan Islam. Dan biasanya seminar yang kita buat ni, kalau kita nak panggil orang bukan Islam, nak panggil mari masjid, dia tak mari. Paling-paling kurang kita kena buat di dewan-dewan yang agak tu. Jadi dia punya kos sewa. Kalau masjid boleh percuma, tapi dia tak mari. Ini yang jadi masalah. Jadi kita setiap kali kita buat seminar, kita dengan makan, dengan apa semua sekali, dia kadang-kadang mencecah antara 20,000, 30,000, kadang-kadang satu tempat yang kita buat. Tapi alhamdulillah setakat ini kita buat dewan hotel itu penuh. Penuh dihadiri oleh masyarakat bukan Islam. Ini satu, orang panggil satu berita yang sangat baik. Cumanya kita punya kos lah. Jadi insya-Allah esok saya persilakan muslimin dan muslimat yang tak ada kerja lah, daripada kita duduk saja, lebih baik kita duduk sana. Rehat juga sambil-sambil kita dengar, ikuti dia punya kertas kerja dan seumpamanya. Paling tidak kita akan dapat maklumat dakwah yang sangat baik untuk kehidupan kita. Besok di kediaman Menteri Besar Selangor di Shah Alam daripada pukul 8 sehingga kepada pukul 3 petang. Dipersilakan insya-Allah. Dan yang keduanya, Qadim yang saya bina, insya-Allah tahun depan ini kita buka Ma'had Tahfiz Lidda'watil Islamiyah. Tahfiz, tapi bidang dia untuk dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Bukan dakwah untuk orang Islam, dakwah untuk orang bukan Islam. Ini untuk kita melahirkan pakar-pakar dakwah dalam masa beberapa tahun akan datang ini. Insya-Allah di samping dianya akan menjadi pengkalan dakwah di sana. Jadi untuk kita buka sekolah ini pun kita perlukan kos yang boleh tahan juga. Di peringkat awal kita nak kursi, meja, katil, tilam, loker, peralatan bilik guru, nak renovate bilik guru, meja, kursi, macam-macam. Kita perlu kurang lebih dalam 100,000, dan setakat ni saya baru kumpulkan lebih kurang 40,000 lebih baru. Kita masih memerlukan dana daripada para hadirin hadirat sekalian. Kalau kita pikul ramai-ramai dia ringan je. Kalau pikul seorang memang berat, pikul ramai-ramai insya-Allah dia tidak berat sangat.
Jadi selepas daripada kita solat macam biasalah, kita kumpul dana, mudah-mudahan insya-Allah dia boleh membantu kerja dakwah kepada masyarakat bukan Islam insya-Allah. Jazakumullah khairal jazaa. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.